masa hari raya, aku dapat banyak duit macam kau. Lepas tu, aku habiskan semuanya. Kalau dulu aku simpan duit raya dalam simpanan SSPN, mungkin perjalanan pendidikan aku lebih mudah. Mak saya pun selalu cakap pasal SSPN. SSPN tu simpanan untuk pendidikan, kan? Betul, simpan sedikit demi sedikit untuk masa depan kita. Baiklah, aku dah buat keputusan. Keputusan apa? Aku nak simpan duit raya aku. Betul juga. Simpan sikit, belajar sikit. Tin ada simpanan untuk masa depan. Jom kita simpan dalam simpanan SSPN. Biar apa yang ku lalu, demi anakku kan ku korban apa saja. Terima kasih sebab ubah masa depan aku. Aku dah jadi seorang penyaga